Cik Zul, tolong. Tak boleh print lah. Kenapa ni? Sebelum minta IT tolong, pastikan dah buat 5 perkara ni. Pastikan dah letak kertas dekat printer ya. Pastikan juga lampu dekat printer ni menyala. Kalau tak menyala mungkin ada problem, baru panggil IT. Dan pastikan juga kabel ni disambung ke komputer. Pastikan juga dicocok di printer. Toner ataupun cartridge mestilah ada. Kalau dah habis ink dia, kenalah ganti. Ni ada ni, pasang. Pastikan masukkan di tempat yang betul. Masukkan dengan cermat dan berhati-hati. Pastikan juga printer yang nak dipilih tu ada. Kalau tak ada, kenalah install driver dia. Kena pastikan betul-betul jenama dan model. Kalau semua langkah-langkah tadi dah buat, cubalah restart. Mungkin boleh dapat print. Pastikan juga kabel power kena pasang dan on. Dan selepas itu bolehlah cuba print untuk tengok keputusannya. Kalau dengar bunyi, maknanya printer dah berfungsi. Apa lagi, boleh subscribe ya, untuk video-video lain yang lebih berinformasi.